Adakah anda masih menggunakan tangga seperti ini? Bosan? Sebab apa? Sebab anda perlu berjalan dan menggunakan banyak tenaga. Dan adakah anda juga masih menggunakan lift seperti ini? Well, better lah daripada guna tangga, tapi membosankan. Hari ni aku akan bagi tahu satu pengangkutan ke atas yang lebih menarik daripada tangga dan lift. Tangga dan lift. Hampa tak nampak kan? Ya, tangga dan lift. Jadi mari ikut aku dan aku akan tunjukkan hampa bagaimana nak buat satu pengangkutan ke atas yang lebih menarik daripada tangga dan lift. Okey, benda pertama yang hampa perlukan adalah benda apa? Aku nak cari dulu. Sini kan? Sini kah? Kan juga. Aku rasa kat sini. Bukan dia redstone. Dia batu. Batu sini kan? Kat mana? Oh, aku tahu kat rumah satu sah. Kau aku sebut kat luar. Bukanlah. Sini. Oh, sini ada kan? Okey, bunyi menarik tapi bukan. Kat mana aku simpan? Ya. Aku nak kena cari barang dulu baru aku boleh tunjuk kat hampa. Sini. Ni barang kebun. Bukan. Sini kah? Sini. Bukan. Dalam ni kah? Bukan juga. Kat mana aku simpan? Oh, atas tu. Ni, aku rasa kat atas ni. Kat mana aku simpan? Atas ni. Aduh, mak. Sini. Kan? Kat mana? Aduh.